Weh, kak, curi steering tu. Tak. Habis tu siapa punya ni? Kak punya. Oh, jadi ni kereta akak ni? Ya. Oh, yo. Cuba review sikit kereta akak ni. Boleh? Jom. Okey, kak. Apa akak dah buat kat kereta akak ni? Cuba beritahu satu-satu. Kita dah tukar turbine inlet, radiator. Oh, radiator pakai koyorat ni. Kita tukar blow off. Yo, tengok ni HPS. Ada shock bar, kaku. Bar. Kita bukan Mugen bukan Mugen cap je. Lepas tu ni lah. Intercooler. Oh, intercooler HKS yang tak nampak kat bawah ni. Intercooler HKS. Oh, ni lagi mahal ni. 2 digit je. Oh, blurkan sikit 2 digit Saya daripada dekat enjin ni, apa lagi akak buat? Akak pasang lip MG. Oh, carbon. Lepas tu akak dah tukar Rim. Mugen MF10. Nampak ni. Ni bawa tu orang lenjan ni. Oh, nampak dia bawa. Lepas tu tukar cermin Mugen. Side mirror ni dia ada lampu hazard dia. Oh, so macam ni lah. Brake memang brake original lah. Depan belakang rainbow lah. Betul. Lepas tu akak tukar spoiler Adro. Dengar ni, carbon ni. Siap stiker Adro lagi kat belakang ni. Saya nampak satu benda yang last ni, sini ni. Apa benda ni kak? Yang ni kita tukar lemas batang. RSE nampak ni. Okay, dalam. Apa akak buat kat dalam? Okey, jom. Weh, kak, akak punya kereta ni tak ada steering? Tak ada. Kita bawa je mana-mana. Orang nak curi pun risau. Dah. Steering ni walaupun banyak button ni, semua function Ada sensing semua kat sini. Lepas tu ini butang R. So kita tak payah tekan dekat sini dah. Oh, macam tu Betul. Sini untuk cruise control. yes, betul. Cruise control. Merah ni R mode kot. Tadi akak cakap armor kat Ini atas. pun boleh. Ini pun boleh kot. Dua function lah. Yes. Dalam ni kita tukar gear knob, casing dia, kapet. Kapet Mugen kak. Kapet Mugen. Oh, nampak tu Mugen. Side Mugen. Oh, Mugen carbon juga dia pakai. Tapi kan, yang penting sekarang berapa akak dah spend untuk kereta ni? Harga kereta 280. Cause modified tu lebih kurang lah nearly 100 juga kot. Spoiler carbon tu berapa tu? 13 kot. Full exhaust system lemang tu berapa? 7 kot. Jadi saya kena tanya banker. Oh, bila nak bawa saya pergi test drive kereta ni? Sebut je bila kita pergi test. Okay guys, Tunggu. kalau nak tengok kita test drive kereta ni, tengok part 2 untuk Betul. review dengan akak Type R biru kak.